Okey guys, jadi Meh dah pun jual kamera action camera Meh, DJI Osmo Action keempat, dan Meh beli pengganti dia ni, dia DJI Nano. Okey, antara sebab kenapa Meh jual action camera Meh dan Meh ganti dengan DJI Osmo Nano ni, sebab saiz dia yang compact. Okey, kalau saya demo tengok memang nampak besar daripada Action 4, tapi ni sebab kalau kita sambung dengan skrin, kalau cabut tu, ni skrin dia, ni kamera dia. Kamera dia ni je. Jadi Meh banyak guna shoot POV. Jadi bila POV ni biasanya lekat dekat baju, dekat dada, guna neck mount. Jadi kalau guna Action 4 tu, dia lagi berat daripada DJI Osmo Nano ni. Tambah lagi, yelah ni kurang sikit bagi Meh, tapi dia bagus juga sebab dia lagi ringan. Plastik dia ni, korang tengok macam plastik yang lagi ringan dan nampaklah macam agak murah sikit plastik dia ni berbanding dengan Action 4. Okay, satu lagi yang Meh suka dengan DJI Osmo Nano ni berbanding dengan Action 4, iaitu skrin dia ni boleh cabut lah. Boleh cabut gini. Dan Meh boleh letak kamera ni jauh. Dan Meh boleh rekod dengan skrin dia ni, boleh jadikan skrin dia sebagai remote control untuk rekod. So, puas hatilah dengan skrin, boleh tengok preview. Gitu. Okey guys, jadi sekarang ni Meh shoot video ni dengan DJI Osmo Nano. Dan cuaca hari ni pun kau tengok memang sangat-sangat cantik lah. Lah ni ya. Tapi memang color yang ni kelebihan Meh suka dengan DJI Osmo Nano ni. Meh suka color dia, color yang dihasilkan daripada DJI Osmo Nano. Okey, ni Meh tak guna normal color. Meh guna D-Lock M dan Meh color grade. So Meh nak tukar daripada color D-Lock M kepada normal color. Korang tengok sendiri, color dia normal color pun dah comel. Okey guys, jadi ini dia normal color. Meh tak color grade ke apa, color dia yang normal tanpa lock apa ni, flat color. Jadi korang tengok, memang sungguh Meh boleh katakan, bukan nak kata DJI Osmo Action 4 color dia tak comel dah, tapi yang DJI buat tweak ni, color daripada DJI Osmo Nano ni lagi comel. Dan banding dengan Meh bandingkan lah dengan kamera DJI Pocket 3 Meh pun, yang tu sensor dia lagi besar, tapi color bagi Meh lah, personal ni bagi Meh, color DJI Osmo Nano ni dia lagi cantik. Untuk tak tahulah, mungkin untuk sesuai dekat Malaysia ni, color daripada DJI Osmo Nano ni. Jadi korang boleh tengok sendiri. Dan satu lagi lupa nak bagi tahu, audio ni direct daripada kamera, so korang boleh dengar sendirilah. Sekarang ni pun dia angin agak kuat juga, jadi tak tahulah dia boleh cut tak bunyi angin. So korang boleh dengar sendiri. Kalau korang nakkan beli kamera Osmo Nano ni sebagai kamera untuk vlog macam ni kan, memang kalau dia sangat puas hati, sungguh memang comel sungguh. So tengok tu. Okey guys, jadi Meh cerita sebenarnya lebih sebab kenapa Meh jual Action 4 dan Meh beli Osmo Nano ni, cerita kelebihan dia lah kan. Jadi ada beberapa kekurangan dia dan mungkin nanti akan ada firmware update lah daripada DJI, ataupun mungkin tak ada, memang kelebihan dia. Okey, yang pertama Meh perasan dia punya kadang-kadang lah bila cabut skrin ni. Okey, masa time record, main time record sambung, lepas tu cabut dia jadi gini, dia tak boleh nak baca. Lepas tu dia jadi juga gini, bila Meh connect dengan ni dia DJI mic, jadi dia skrin dia tak available. Jadi dia blank macam tu, jadi tak boleh nak jadi sebagai apa, monitor jugalah, external monitor jugalah. Cuma masih lagi boleh jadi sebagai remote control untuk record, untuk stop record. Kira okey lah. Yang seterusnya, yang kedua, Meh tak suka dengan Osmo Nano ni, kalau Meh cabut macam tadi, kalau tak sambung dengan mic lah, wireless mic, rekod boleh, nak tengok video preview pun boleh, preview pula,
monitor pun jadi, cumanya nak preview video yang dah rekod tak boleh. So tak tahulah, agak DJI dia buat firmware update lah untuk benda tu, sebab penting juga kadang-kadang malas nak cabut batu pasir, cabut pasir semata-mata nak tengok preview video yang kita dah rekod. Okey, lepas tu nya macam design lah. Design dia macam kurang sikit, macam plastik sangat lah. Kalau korang tengok pun macam tak begitu cun lah kalau banding dengan DJI Osmo Action. DJI Osmo Action tu lagi comel. Mana ni gelap dah ni. Gelap dah. Okey, sekarang ni pun make shoot dengan normal color sebab nak tunjuk pada korang semua, sebab saya tahu ramai yang beli kamera ni bukan nak edit kan, nak edit color apa semua. Kalau boleh nak straight color tu comel dah. So korang boleh tengok sendiri. Kekurangan dia laginya tak adalah sangat kot. Satu laginya dia kekurangan tapi kelebihan jugalah, iaitu dekat kamera dia ada internal storage, tapi dekat skrin ni korang boleh masuk lagi SD card. Jadi tu satu kelebihan. Cumanya kalau penuh dia, kalau korang sambung tu dia tak auto transfer ke SD card. Korang kena transfer sendiri. Kalau shoot video 10 bit apa semua tu ambil masa sikit lah nak boleh ke siap transfer tu. Tapi itulah, kena sacrifice lah benda tu sikit kan. Okey, jadi rasanya tu saja yang saya nak review pasal DJI Osmo Nano ni. So harap korang dapat bagi manfaat pada korang semua kalau nak beli DJI Osmo Nano ni. Okey guys, itu saja. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya, dan mungkin lepas ni saya akan buat perbandingan. Action 4 tak ada dah, tak boleh nak buat perbandingan dengan DJI Osmo Pocket 3. So stay tune. Jangan lupa subscribe pada channel saya, like dan juga share video ni. Okay guys.